Industri motosikal Jepun ni terkenal dengan istilah The Big Four. Honda, Yamaha, Suzuki dan juga Kawasaki. Hari ni, The Big Four ni nampak macam dalam bahaya. Yang bahaya tu, hari ni kita nak cerita dengan Toby Performance. Aku nerd, rider yang sangat obses dengan racing motor. Big Four Japanese company sekarang ni nampak macam dalam bahaya sebab diorang ni nampak macam sangat ketinggalan. Line up sports bike diorang cumalah kejuruteraan cover set bertahun-tahun lamanya. Diorang punya basic jentera tu sama je, cuma tukar luaran. Dulu diorang ni saing-saing aja ataupun tak keterlaluan kalau kita cakap lebih power lagi daripada brand-brand Europe macam Ducati, Aprilia dan juga KTM. Tapi sekarang ni diorang yang ketinggalan dengan agak jauh. Ini bukan cerita pasal race, ini cerita pasal market motor dalam dunia. Sepatutnya sekurang-kurangnya pengeluar-pengeluar Jepun boleh menang daripada segi harga. Diorang jauh lebih murah daripada harga jentera-jentera daripada Europe. Tapi masalahnya sekarang ni muncul pula pengeluar Cina yang jual dengan harga yang lebih murah. Apa sebenarnya yang terjadi dengan The Big Four ni? Untuk menyelami dengan lebih dalam lagi tentang isu ni, kita kena flashback ke tahun 2000. Pada sekitar era tahun 2000 ni, jumlah superbike yang dijual setiap tahun adalah sangat tinggi. Jadi sales pun tinggi dan untung The Big Four ni pun tinggi juga. Seperti apa-apa pun dalam dunia ni, termasuklah kita sendiri, bila ada duit yang banyak, semua masalah boleh selesai dengan mudah. Antara tahun 2000 ke 2015 ialah dikirakan sebagai the golden era of this Big Four. Masing-masing berlumba-lumba tampilkan superbike yang lebih updated untuk kalahkan antara satu sama lain. Model line-up superbike 1000cc dan juga super sport 600cc update setiap 2 ke 4 tahun tanpa gagal. Masa ni lah kita seronok tengok dunia superbike. R1 contohnya ada first gen pada tahun 2000, kemudian second gen muncul pada tahun 2002, lepas tu third gen keluar pada tahun 2004, lepas tu fourth gen keluar pada tahun 2007. 2009 Yamaha R1 Crossplane yang pertama keluar, kemudian dia di-updated pada tahun 2015. Nampak tak dia tanpa gagal update major setiap generasi. Tiga lagi pengeluar pesaing diorang, Honda, Kawasaki dan juga Suzuki pun sama juga, sentiasa update jentera diorang daripada masa ke semasa. Tapi daripada tahun 2015 sampailah sekarang ni, bolehlah dikatakan diorang update ni minor-minor je. Tak keterlaluan kalau kita cakap, bolehlah dianggap sebagai facelift je. Tambah winglet, tukar stiker dan sebagainya. Pada waktu diorang berhenti development seterusnya pada tahun 2015 ni lah, pada waktu itu market superbike telah mengering. Jualan superbike dah tak sama macam awal tahun 2000. Pembeli semakin logik dan disertai dengan ekonomi yang semakin menguncup juga. Pembeli semuanya prefer jentera yang lebih selesa untuk dibawa untuk kegunaan harian. Contoh macam naked bike ataupun dua silinder twin. Sebab itulah munculnya model-model macam ER6, GSX8, CBR650 untuk memenuhi keperluan ini. Kalau diorang cari sports bike pun, diorang cari sports bike yang tak melampau sangat harganya dan mudah untuk dijaga. Contohnya macam R7 ataupun R9. Orang dah tak cari dah jentera yang betul-betul track oriented, yang tak logik nak guna hari-hari dan mahal pula nak jaga. Japanese Big Four ni ialah company yang sangat besar dan bergantung kepada jualan pukal untuk dapatkan untung. Diorang kena jual berjuta-juta unit untuk setiap produk, barulah diorang boleh untung. Apabila jualan kelas superbike dan juga super sport menyusut dengan banyak, diorang dah tak boleh justify lagi untuk keluarkan kos untuk development jentera tu. Yelah, kalau dah keluarkan kos untuk development, lepas tu sales tak boleh cover, rugi. Kemudian datang pula peraturan Euro 5 untuk kurangkan pencemaran. Bajet R&D terpaksa dibajetkan untuk tambahan catalytic converter yang besar dan berat, dan juga sistem elektronik yang boleh pastikan dia punya pencemaran tu di bawah limit yang dibenarkan oleh Euro 5. Dahlah sales berkurang, kos pula bertambah. Tak pandai matematik pun kita boleh tahu benda ni tak bagus untuk sebuah syarikat. Jadi dah tak berbaloi untuk diorang terus develop jentera-jentera sports yang jualan dia tak boleh cover kos. Sebab itulah jentera Jepun berpindah kepada kelas-kelas bawahan yang lebih murah dan lebih mempunyai permintaan untuk kegunaan harian. Tapi dalam keadaan yang sama macam ni, macam mana sebuah jenama Ducati daripada Eropah boleh maintain aja dia punya development dan juga sales? Jawapannya ialah sebab bisnes model Ducati ni berlainan daripada company-company Jepun. Macam kita cerita tadi, pengeluar Jepun perlu jual sebuah unit dalam kuantiti yang sangat besar untuk cover development cost diorang. Tapi jenama Ducati bukannya target kepada market kebanyakan macam ni. Dia lebih kepada jenama yang eksotik dan juga luxury, jenama mewah, umpama macam
Ferrari tapi dua roda. Jualan superbike Ducati pun antara 50,000 ke 60,000 unit aja setahun. Macam tu pun diorang dah profit sebab margin keuntungan diorang sangat besar sebab boleh jual dengan harga yang premium. Jadi apa kesan kepada bisnes model yang berlainan antara dua jenama ni? Jom kita tengok. Pertama, apabila market sports bike semakin mengecil. Bila market sports bike mengecil, jualan dah tak banyak macam dulu. Japanese Big Four yang bergantung kepada kuantiti yang besar untuk untung dapat masalah. Jualan jadi sikit, diorang tak boleh cover cost development. Development pun terhenti secara automatik. Yelah, kalau dia teruskan juga dia rugi, macam mana nak bayar gaji pekerja dan sebagainya. Tapi untuk jenama Ducati, dia punya volume dah memang kecil pun. Dan target market dia untuk jenama yang pada tahap eksotik dan juga luxury ni tak ada terkesan sangat dengan ekonomi. Customer dia jenis orang yang memang duit dia bersepah-sepah. Bagi contohnya macam kita lah sekarang ni, memanglah ekonomi teruk, kita semua terjejas. Tapi orang yang betul-betul kaya, selamba je dia beli slipper yang harga beribu-ribu Balenciaga tu. Bila tetap dapat keuntungan, Ducati boleh teruskan development diorang tanpa ada sekatan apa-apa. Di sebaliknya, pengeluar Jepun terpaksa stop untuk segmen sports bike yang performance oriented ni dan terpaksa buat jentera-jentera yang lebih mesra pengguna. Yang keduanya, bila Ducati dah memang jual motor dia dengan harga yang sangat mahal, bila dia terpaksa tambah sikit sebab kos untuk comply dengan Euro 5 tu bertambah, dia tak jadi masalah sebab customer dia bukan customer yang jenis ada masalah duit. Dan tambahan, katakanlah tambah 5,000 daripada harga sekarang ni, katakanlah 200,000, kenaikan lebih kurang 2% aja. Tapi untuk sebuah jenama Jepun, kalaulah diorang nak cuba absorb kos Euro 5 tu kepada pengguna, dia tambahkan 5,000 daripada harga jentera dia, katakanlah 100,000, itu dah dikira 5% kenaikan. Dan market share yang beli jenama-jenama Jepun ni bukannya macam customer-customer yang beli jenama luxury. Dia berkira-kira dengan duit dia. Bila jenama Jepun ada tambahan 5,000, diorang pun dah tak beli. Jadi keadaan ni menambahkan satu lagi advantage kepada Ducati. Walaupun market superbike ni mengecil, tapi masih ada lagi jumlah orang yang nakkan jentera-jentera macam ni. Dia nak jentera yang betul-betul fokus kepada performance. Dan dalam market ni pula, ada yang tak nak spend terlalu banyak walaupun dia ada duit untuk habiskan pada Ducati. Dia rasa macam mahal sangat tu bayar jenama je. Dia masih lagi suka jentera Jepun yang basic, yang jual mengikut nilai komponen tanpa ada premium. Tapi oleh sebab pengeluar Jepun Big Four ni semuanya dah naikkan bendera putih, dah surrender dah, market share yang mengecil tapi masih ada ni, tak ada pilihan lain selain daripada Ducati. Dia orang terpaksa beli Ducati juga walaupun harganya premium. Bahasa lainnya, Ducati kini dapat customer baru, customer yang nak beli brand Jepun tapi sebab tak ada terpaksa beli dengan dia. Jadi untuk persaingan sports bike bahagian premium, kat sini pun jenama Jepun dah kalah. Masalah mereka yang seterusnya ialah untuk jentera yang dikatakan mampu milik dan lebih mesra pengguna pun diganggu gugat oleh jenama-jenama daripada China yang jual dengan harga yang jauh lagi murah. RM40,000 contohnya, dekat Kawasaki cuma boleh dapat sebuah jentera ZX25R. Tapi pada bulan 9 nanti, diorang boleh beli sebuah ZX Moto 820RR dengan harga yang sama. Dibandingkan spek pun, jentera 820RR tu mempunyai lebih banyak lagi teknologi yang updated. Jadi high-end market pun dah kalah dengan pengeluar Europe macam Ducati. Affordable market pula dah kalah pula dengan pengeluar China. Tinggal sikit je lagi saki-baki customer yang macam aku sendiri masih mempunyai kepercayaan dengan jenama Jepun di atas diorang punya after sales dan sebagainya. Tapi itu pun semakin lama semakin terkikis keyakinan tu. Tengokkan masalah kualiti pada jenama Jepun pada hari ni. Nampak macam kualiti dia dah tak sama macam dulu lagi. Jadi macam mana agaknya nasib pengeluar-pengeluar Jepun ni semua? Entahlah. Apa pendapat korang pasal isu ni? Masih percaya kepada jenama Jepun ataupun adakah sekarang ni kita dah boleh beralih kepada jenama China? Reliability diorang adakah dah boleh dipercayai sekarang ni? Cuba share pandangan korang.